Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside. Cuba korang tengok cuaca sekarang ni. Korang tahu tak apa maksud dia? Maksud dia, kita dah dekat episod keempat dalam Satu Hari Satu Rumah. Satu hari satu rumah, kita ubah suasana. Hari ni, kita akan pergi ke tempat nama dia Taman Impian Indah. Dan kita akan makeover rumah customer kita dekat situ. Jom kita pergi. Pergilah. Menurutmu berapa lama? Stop it. Get some help. Setiap pagi buka mata, nak rumah nampak lawan. Tapi budget tak banyak, jangan risau, super saya ada. Langsir baru rak pun siap. Lepas tu tiba-tiba cik kan salah berjanji. Itu dia orang je yang kena. Orang kerja ada seorang ni. Ni bro pani motor dua tu ke tadi dia kan. Sebab dia kena kerja dengan orang. Betul orang pukul dia. Kawan-kawan ni kata tepi-tepi tembok ya. Sedap pun. Cerita tak ni betul-betul. Macam nakal ke? Sekarang kita sudah sampai di location. Nanti kan ha? Cakap dulu baru kunyah. Cakap dulu baru kunyah. Kunyah dulu baru cakap. Orang muda kali ini dia sekarang berasal. Say, hold up. Wait a minute. Something ain't right. Wanna be me, kau serius bro, kau serius bro, kau serius. Gambaran kita suatu hari nanti. Setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berarti. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani. Sekarang hingga aku tua nanti, ingin punya rumah di tempat bermesra. Sekarang ni kita nak pakai warna Luna Grey dan juga Light Gold. Dan stimulasi adalah kita pakai 90% blackout curtain. Dan dekat bahagian ni kita akan pasang langsir juga. So korang boleh stay tune. Kita akan buat nampak light yang sebelumnya. Let's go. Roll out. Roll the clip. Roll the video. Let's go. Bye bye. Get out. Everybody get out from here. 만개교 샤링강. Rumah siapa ha? Dah cakap rumah siapa tu? Kau dipanggil ibu sementara aku ayah. Bertukar cerita hingga masa. Lalu datang pagi kau memasakku bekerja.
Hai, Assalamualaikum. Saya Fiza dari Balakong. Tema apa yang Kak pilih untuk minggu ni? Tema bagi nampak luas dengan cerah sikit. Untuk langsir ni, apa yang paling penting bagi Akak? Warna ke, corak ke, ataupun harga ke, material? Mungkin material bagi semua nampaklah, material, warna, bagi nampak suasana tu. Okay, macam mana pengalaman Akak bila tengok kita orang pasal langsir? Nampak senang ke susah? Nak kata senang tu tak juga, tapi bolehlah. Bila tengok hasil lahir, apa perasaan? Menarik dan simple. Menarik jugalah tengok. So sekarang ni Akak rasa lain tak lepas tukar langsir spesial? Nampak ceria sikit, nampak cerah daripada sebelum ni. Okay, so soalan terakhir, kalau boleh rate makeover ni dari 1 sampai 10, berapa Akak nak bagi? Saya bagi 7. Sebab dia kita nak rumah ni nak bagi nampak gelap sikit. Sebab kalau cerah matahari pun belakangan nampak kan. Jadi nak gelap sikit. Okay. Terima kasih. Super safe. Bye. Okay, selesai sudah kita punya makeover. Tapi kali ni, episod kali ni agak rasa macam tak berkesampaian lah expectation kita Malik. Betul. Sangat sedih. Terutama sekali bila kita orang dah salah pilih material. Betul tak Adik? Betul lah tu. Patutnya kita pilih yang keluar tu 99% blackout. Tapi itu kita boleh cakap kekurangan dari kami. So, kalau korang nak tengok kita comeback, korang kena nantikan episod seterusnya pada hari Jumaat minggu ini. Ya. So, kalau korang berminat apa dia? So, see you guys at the next episode. Bye-bye. Setiap pagi buka mata nak nampak lawat. Tapi budget tak banyak, jangan risau, Super Sai ada. Langsir baru rak pun siap, dapur pun berseri. Barang semua cun, harga pun jimat, gila.